Ah, itulah bila member aku cakap ni sebenarnya filem ketiga. Aku ingat filem pertama. So aku nak kena buat homework ke tengok filem daripada 20 tahun lepas. Siapa ada masa bro? Kita sekarang masa Netflix bye. Kalau benda tu tak ada kat Netflix kan, apa nak kena pergi tengok balik filem pertama kedua. So aku rasa cerita ni tergantung tu. Macam aku tak tahu pun apa jadi dalam filem pertama, apa jadi dalam filem kedua. Pada aku, benda ni patut stop lah. Benda ni patut stop. Dia dah macam berjela-jela sangat. Dah macam tak ada makna dah. You know? Aku nak tengok kat Netflix je kat rumah. Macam kenapa nak kena pergi program sampai 3 jam tu? Lepas tu dah lah aku bayar tiket mahal. Tak boleh pergi toilet, nak pause. Benda macam ni kan. Benda 3 jam macam ni, sebenarnya dia patut buat 6 episod je kat Netflix. Kan senang. Kalau kau ngantuk kau boleh tidur. Kalau kau boring kau boleh main phone. Tadi dia orang tak bagi aku main phone pun tu. Aku nak rekod pun tak boleh. Lepas tu, yelah, kalau kat Netflix, aku tengok dalam 3 hari kot. Pasal aku akan stop. Lepas tu aku boleh pergi lepak dengan member je. Lepas tu datang balik. Lepas tu buat 30 minit, 30 minit, 30 minit. Daripada 3 jam jadi satu movie. Kau patut buat siri 6 part. Mesti lagi boom. Apa? Filem ni dah berapa bilion? Oh, aku tak tahu. Aku tak tengok filem pertama dan kedua. So, aku tak kisah. Pada aku, James Cameron ni ada harapan lah. Kalau dia keep it up, don't give up, aku rasa dia boleh buat filem sebagus Avengers kot. Aku harap dia akan direct MCU satu hari nanti. Tak sabar tu. Ataupun DCU. Bagilah bakat-bakat baru ni chance untuk dia orang berjaya di Hollywood.